Assalamualaikum kesayangan semua. Kembali lagi dalam Kak Jah YT channel. Sebelum tu, hampa jangan lupa subscribe, like dan tekan loceng dekat bawah ni supaya Kak Jah lagi semangat untuk buat lebih banyak lagi konten lepas ni. Okey, jom kita start masak. Ni hampa basuh daging, bagi cuci-cuci. Dah cuci daging, hampa potonglah daging tu. Daging ni ikut suka hampa. Hampa nak potong macam mana. Nak potong besar, kecil. Tapi yang ni Kak Jah orang potong besar sebab nak bagi puas makan. Ni bahan-bahan untuk kita blender. Kak Jah guna 2 jenis je. Bawang besar dengan halia. Bawang besar ni dalam 5-6 biji macam tu lah. Ni hampa dah boleh blender. Hampa punya halia dengan bawang besar. Okey, siap blender bawang kita. Boleh panaskan kita punya periuk kita. Lepas tu boleh bubuh minyak. Minyak jangan bubuh banyak sangat. Agak-agak je lah. Sebab apa? Daging kita pun dah berlemak dah. Minyak dah panas, kita dah boleh tuang kita punya bawang yang kita blender tadi. Yang ni Kak Jah masukkan sup bunjut sekali. Tumis naik sekali dengan bawang kita. Nak bagi aroma, bau dan orang kata apa, bahan-bahan dalam sup bunjut tu dia keluar, orang kata apa, masak sekali dengan bawang kita. Ni pun rahsia nak bagi kita punya sup sedap. Dah bawang kita naik bau garing, pecah minyak, kita boleh masukkanlah daging. Ni Kak Jah nak habang ada satu petung untuk lembutkan daging kita. Daging kita ni kita boleh buat teknik 5-3-7. Apa tu 5? 5 tu kita rebus daging kita selama 5 minit. Kemudian kita tutup api selama 30 minit. Lepas tu kita buka api pula selama 7 minit. Yang ni hampa jangan buka tudung tu lagi. Bila dah siap tu baru hampa buka tudung. Ni Kak Jah masukkan kulit kayu manis dengan bunga lawang. Kak Jah buah 1 batang dengan 1 tangkai je. Sebab tak suka sangat dia punya bau dia tu. Okey, daging kita dah mendidih. Kita dah boleh masukkan akar daun sup. Ini nak bagi daging kita rasa sup tu. Kita punya daging kita dah mendidih pun semua. Daging kita pun kita dah rasa lembut. Kita boleh masukkan garam dengan sabut perasa. Bubuhlah sikit. Cukup rasa ke kan, Ajinomoto ke, ikut hampa lah. Kak Jah pakai aji dengan cukup rasa. Hampa jangan pula lagi lupa bubuh garam. Hampa punya sup tak sedap, Kak Jah tak tahu lah. Okey, sup kita dah marvelous dah. Daging dah lembut, cukup rasa semua. Kita kacau sikit. Lepas ni kita bolehlah taburkan daun sup kita dengan bawang goreng. Nak bagi sup kita lagi power. Okey,
kita punya sup pun dah siap, dah masak, dah boleh hidangkan. Okey, selamat mencuba.